Pengundi Dewan Undangan Negeri Dun Tanjung Surat diingatkan agar tidak terpengaruh dengan sebuah akaun media sosial palsu kononnya mewakili Pakatan Harapan PH. Calon PH Dun berkenaan Faizul Abdul Ghani mendakwa akaun Facebook yang menggunakan nama Harapan Pengarang sebagai palsu dan tidak mewakili pendirian rasmi Keadilan Cabang Pengarang, Pakatan Harapan PH Pengarang serta jentera kempennya. Beliau yang juga Ketua Cabang Keadilan Pengarang berkata, penafian itu dibuat susulan kekeliruan yang timbul dalam kalangan orang awam dan pengamal media berhubung beberapa hantaran yang dimuat naik akaun tersebut. Katanya, antara kandungan yang menjadi perhatian ialah hantaran berkaitan insiden pembakaran bendera PH di kawasan Dun Tanjung Surat yang mendapat liputan media sejak Isnin. Saya memandang serius penyalahgunaan nama Harapan Pengarang kerana ia boleh mengelirukan pengundi, menjejaskan suasana kempen serta mencemarkan imej calon, parti dan jentera pilihan raya, katanya dalam satu kenyataan. Beliau berkata satu laporan polis telah dibuat selain mengemukakan aduan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi membolehkan tindakan lanjut diambil terhadap akaun berkenaan. Menurutnya lagi, perkara berkenaan diserahkan sepenuhnya kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut termasuk siasatan secara terperinci. Dalam perkembangan lain, Faizul berkata, pihaknya turut menerima aduan dan bukti bergambar mengenai beberapa lokasi bahan kempen. Ia termasuk papan iklan miliknya yang didakwa dihalang pandangan melalui pemasangan bendera parti lain di hadapannya. Malah katanya perkara itu telah dilaporkan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR untuk perhatian dan tindakan lanjut kerana melibatkan bahan serta ruang kempen pilihan raya. Beliau turut berharap semua pihak menghormati proses demokrasi dan memastikan kempen pilihan raya berlangsung secara bersih, tertib serta beradab. Saya percaya rakyat Tanjung Surat cukup matang untuk menilai. Kempen pilihan raya sepatutnya menjadi medan mengangkat idea dasar, rekod perkhidmatan dan tawaran kepada rakyat. Bukannya ruang untuk melakukan sabotaj atau menyebarkan kekeliruan. Saya juga menyeru orang ramai supaya mendapatkan maklumat daripada sumber yang sahih serta tidak mudah terpengaruh dengan akaun tidak rasmi atau kandungan yang bersifat provokatif, ujarnya lagi dipetik Harapan Madani.